ada 80 tetapkan di belakang badannya. Kerana melindungi Nabi SAW. Dengan anak panah yang penuh di belakang badan. 80 tetapkan pedang. Jadi dia sanggup korbankan diri dia kerana Nabi SAW. Kita mampu begitu? Tak mampu. Kita boleh sebut di mulut Kita nak buat macam sahabat buat, tak mampu. Kerana sahabat ni orang yang terlalu tinggi iman dia kepada Allah Ta'ala. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita kata, ini saja cara kita nak buat untuk kita tunjuk rasa cinta kita kepada Nabi. Dengan kita banyakkan selawat kepada Nabi, dengan kita banyakkan cerita berkenaan dengan Nabi. Sebab tu kata ulama, nak tambah cinta kita kepada Nabi, banyakkan selawat. Banyakkan menghadiri majlis-majlis yang menceritakan berkenaan dengan Nabi SAW. Yang ketiga, banyak juga menghadiri majlis-majlis ilmu. Kenapa? Kerana kalau kita hadir majlis ilmu, maka kita tahu ilmu ni datang daripada para ulama. Dan para ulama mengambil daripada para sahabat. Para sahabat mengambil daripada Nabi SAW. Hakikatnya kita akan kenal Nabi juga dengan ilmu tersebut. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Benda lain pula yang berkenaan dengan cintanya para sahabat pada Nabi ni. Nah, kalau kata kita orang cinta pilah macam mana kat kita pun, orang takkan ambil ayat peluh kita. Peluh kita busuk, peluh Nabi wangi. Malah peluh Nabi digunakan oleh Ummu Sulaim, ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik, untuk mewangikan minyak wangi dia. Jadi seolah-olah peluh Nabi dijadikan pati pula kepada minyak wangi dia, untuk mewangikan minyak wangi tersebut. Itu yang dilakukan Sayyidina Ummu Sulaim. Peluh kita orang tak ambil. Bini kita pun tak ambil. Kalau peluh kita dah tahu, busuknya peluh bang. Hak tu dia akan kata, peluh Nabi diambil sebagai pati minyak wangi. Darah Nabi diminum oleh para sahabat. Ada seorang sahabat Nabi SAW, saya terlupa nama dia, nama Sayyidina Ibnu Zubair kan? Darah bekam Nabi. Tak silap saya, Ibnu Zubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair pernah meminum darah bekam Nabi SAW. Nabi suruh dia buang. Dia pergi belakang tiang, belakang dinding, kat rumah seorang sahabat. Nabi kata, pergi buang kat tempat yang orang tak tahu. Maka dia pun minum terus. Pergi duduk belakang tu, dia minum. Maka Nabi panggil dia, tanya kat dia, di mana kamu buang? Dia kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Di tempat yang Allah dan Rasul dia tahu. Maka Nabi kata, hang minum tidak? Sebab dah Allah dan Rasul dia tahu. Dia kata, ya Rasulullah, ya Nabi, aku minum. Dia kata. Maka Nabi kata apa dia? Ada Nabi suruh dia buang balik darah tadi. Dan Nabi suruh hang ludah balik, muntah balik keluar darah tersebut. Hang ni buat benda bid'ah, tak tanya ke orang. Ada, dia kata gitu. Tak. Nabi kata kat dia, kamu tidak akan dibakar oleh perut kamu, wahai Abdullah. Kamu tidak akan dibakar oleh api neraka perut kamu. Maksudnya perut dia tak dibakar. Bukan maksud perut dia tak dibakar, kaki kena. Maksudnya seluruh anggota badan. Dalam ilmu balaghah, bahasa Arab disebut apa? Itlaqul juz'i bima'nal kull. Letakkan juzuk bermakna kulu. Maksudnya semua sekali. Seluruh anggota badan tidak akan dibakar oleh Allah Ta'ala. Seorang sahabat lagi, sahabiah perempuan, Ummu Barakah dan juga Sayyidatina Ummu Aiman. Dua orang yang berbeza, pada waktu yang berbeza, pernah meminum air kencing Nabi SAW. Minum air kencing Nabi. Jadi masuk dalam rumah Rasulullah, tengok bawah katil Rasulullah ada bekas air. Kerana dahaga, maka dia pun minum bekas tersebut, air daripada bekas tersebut. Arab zaman dahulu dia ada bekas khas untuk kencing. Sebab nak buang air kena keluar daripada kota Madinah. Jadi jauh tempat tersebut. Kerana dalam hadis berkenaan hadisul ifki. Kalau kita baca hadisul ifki, Sayyidatina Aisyah akan keluar jauh di hujung kota Madinah bersama dengan pembantunya untuk buang air. Jadi kita zaman dulu nak buang kena keluar kota Madinah. Jadi Nabi malam-malam mungkin tak sempat nak pergi tempat tersebut, buang dalam bekas dulu. Bekas tadi diminum airnya oleh Sayyidatina Ummu Aiman dan Sayyidatina Ummu Barakah. Jadi bila dah minum selesai tu, Nabi tanya, mana air dalam bekas ni? Maka dua-dua sahabiah ni kata, kami dah minum. Kata, kamu tahu dah air apa tu? Tu air kencing aku, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata apa kat dia? Adakah Nabi suruh buang balik air kencing tadi daripada mulut? Nabi suruh khek balik kan? Tahu khek? Khek bahasa Kedah. Khek maksudnya buah jari dalam ni kena nak tekak, pergi muntah keluar balik. Nabi tak suruh gitu. Malah Nabi kata kepada mereka, kamu tidak akan ditimpa penyakit, wahai Ummu Barakah. Ummu Barakah tidak kena penyakit. Kata Nabi SAW, kamu tidak akan kena penyakit. Kenapa? Karena sebahagian daripada badan aku ada dalam badan kamu. Kalau begitu punya keadaan, maksud air kencing Nabi jadi ubat, macam mana orang boleh sebut
kata Nabi ni sama dengan kita aja, manusia biasa. Kalau Nabi sama dengan kita, sudah tentu air kencing Nabi sama dengan kita. Air kencing kita kalau orang minum penyakit. Air kencing Nabi orang minum masuk syurga dia kerana Allah Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, wahai Ummu Barakah, kamu tidak akan kena penyakit sepanjang umur hidup kamu. Para ulama mengkaji kisah hidup Ummu Barakah, dia tidak pernah langsung kena penyakit sepanjang umur hidup dia, melainkan sakit ketika sakaratul maut. Tu saja sakit dia. Jadi kalau kata kita betul-betul kenal tentang janabin Nabi, bagaimana kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu kita akan bercakap berkenaan dengan Rasulullah ni dengan percakapan yang baik-baik. Kita tak akan ikut suka dia bercakap berkenaan dengan Nabi SAW. Hadirin dirahmati Allah, moga-moga perkumpulan kita pada hari ini dapat manfaat. Dan dalam apa ni, kalau kata kita kumpul kerana cinta kan kepada Nabi SAW, moga kecintaan tu akan dilihat oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat nanti. Mungkin kita masuk syurga hanya kerana cinta ni je kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya. Kita tengok balik amalan kita banyak bercampur aduk. Ada elok, ada tak elok. Khusyuk semayang dah jauh sangat dah. Kita tak nak mayang, nak khusyuk cukup berat. Nyamuk baru duk terbang depan mata dah bergeliat dah. Badan dah dalam otak duk fikir, nyamuk ni kalau ketik aku tak lagi mampu. Tak mampu pun, tapi dia jadi gatal. Fikir dah waktu tu, baru nyamuk lalu. Kalau tengah duk semayang, ulat lintas ke depan, berhenti semayang tu. Ada satu cerita. Ada cerita juga. Tok Imam tengah semayang dengan makmum dalam satu masjid. Zaman dulu masjid dia dekat mihrab tu, dengar ni, dengar. Dekat mihrab masjid tu, tempat Tok Imam semayang tu, ada lubang siap dah untuk sapu sampah keluar ke lubang tu. Tengah duduk semayang, ulat tedung masuk. Ulat tedung, dia tengok. Dia panggung kepala tu, dia patut mampu terus. Jadi ulat tedung masuk, panggung depan Tok Imam. Bila panggung depan Tok Imam tengok ulat tedung tu. Dia tak tahu apa Tok Imam. Duduk semayang. Makmum nampak ulat tedung tu tak? Jadi Tok Imam pun tengah duduk diam tu, Tok Imam tanya, nak katok tak katok? Tengah duduk semayang. Nak katok tak katok Tok Imam? Makmum kata, katok Tok Imam, batal habis semua semayang. Katok, pakat katok habis semua. Pakat menyimbang lah semayang. Maksud dia apa? Semua tak khusyuk. Tok Imam, makmum, Tok Bilal, Tok Siak, semua tak khusyuk. Dalil apa? Dalil kata semayang kita ni jauh. Nak diterima oleh Allah Ta'ala? Wallahu'alam, kita tak pasti. Sebab tu kita harap cinta ni je. Cinta kita dengan Nabi SAW. Cuma kena semayang lah. Kena ikutlah dengan apa yang Nabi suruh. Dan apa yang Nabi larang kena tinggal. Dalam masa yang sama, ada rasa cinta kepada Nabi SAW. Nampak tak? Yang tu yang kita harapkan kepada Allah dan Rasulnya, untuk Allah Ta'ala tengok perkara tersebut. Abu Lahab, hanya kerana terlalu gembira dengan kelahiran Nabi, maka dia bebaskan hambanya Suwaibah al-Aslami, yang juga ibu susu Nabi SAW sebelum Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Jadi antara ibu susu Nabi, Suwaibah al-Aslami. Sayyidatina Suwaibah bila mana menyampaikan berita berkenaan dengan Nabi SAW lahir, seronok Abu Lahab sampai bebaskan Suwaibah. Dia kata, aku bebaskan kamu wahai Suwaibah. Kerana apa? Kerana kamu orang pertama sampaikan berita gembira ni kepada aku. Kerana kegembiraan tadi, maka Allah Ta'ala telah selamatkan dia daripada disiksa dalam kubur pada hari Isnin. Setiap hari Isnin dia akan selamat. Diberi minum oleh Allah Ta'ala daripada ibu jari dia. Ibu jari dia akan keluar air setitik demi setitik untuk dia minum setiap hari Isnin. Hari Isnin malaikat off pada hari itu. Malaikat tak bekerja dekat dia, tak pukul dia, tak disiksa. Kerana apa? Kerana cinta kepada Nabi SAW, kerana gembira dengan kelahiran Nabi. Kalau kita ni setiap tahun menyambut kelahiran Nabi SAW, gembira dengan kelahiran Nabi, seronok dengan kehadiran Nabi dalam hidup kita, apatah lagi lah, moga-moga Allah Ta'ala akan selamatkan kita dalam kubur kelak hanya dengan sebab Nabi SAW. Sebab tu hadirin rahmati Allah, dalam kubur nanti ada orang yang tidak ditanya soalan. Ada yang akan ditanya 5 soalan. Man rabbuka wa man ilahuka wa man nabiyyu, man rabbuka wa ma kitabuka wa man nabiyyuka. Akan tanya yang tu. Ada yang hanya datang, malaikat datang, akan dipancarkan satu surah, satu gambaran di tepi dia macam 3G, lebih daripada 3G lagi, yang keluar teruk gambar seorang lelaki
Maka malaikat akan tanya, Munkar dan Nakir akan tanya, siapa lelaki ni? Orang yang beriman dia akan boleh jawab walaupun tak pernah tengok lelaki tersebut. Maka orang yang akan jawab, hada Rasulullah, itu Rasulullah, Nabiuna Mustafa. Maka malaikat kata, syukran, apa ni, terima kasih banyak, jawapan kamu tepat, kamu selamat dalam kubur, selamatlah. Maksud tanya satu soalan je. Ini disebut dalam kitab-kitab tauhid. Disebut oleh Syekh Nawawi Bantani radhiyallahu taala anhu dalam kitab Nuruz Zalam, cerita berkenaan kisah ni. Ada yang ditanya satu soalan saja. Itu soalan, siapakah lelaki ni? Gambaran tersebut. Maka orang tu akan jawab, ini adalah Nabi SAW. Maka selamat dia daripada soal kubur. Tak ditanya lagi perkara ini. Hanya ditanya berkenaan dengan siapa lelaki ni. Kalau kita cintakan Nabi, maka sudah tentu di akhirat nanti Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Walaupun kita tidak pernah tengok Nabi, kita akan kenal Nabi dengan sekali pandang saja. Atau hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, moga-moga Allah Ta'ala memberikan manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Saya rasa berapa lama ni? 50 minit no? Dah 50 minit. Jadi saya buka soalan lah. Kita bincang pula lah. Dia kali cakap lama-lama ni. Dia cakap lama-lama dia jadi boring ni orang. Jadi kita boleh buka perbincangan. Kok ada apa yang nak dibincangkan, maka apa ni, saya minta kepada pengurusi majlis untuk bacakan soalan. Senang saya nak jawab. Kalau ada soalan lah. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, kita kumpul lain masa pula, insya-Allah. Jadi apa ni, saya serah kembali kepada Ustaz Azrul untuk apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, uruskan. Wallahu a'lam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallah. Jadi saya akan terus kepada soalan pertama. Pertama, Ustaz ada menyatakan tadi perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dan bukan ahli sunnah wal jamaah dengan menyambut Maulidur Rasul. Saya pernah mendengar Maulidur Rasul tidak dirayakan di negara Arab Saudi. Kenapa? Adakah kerana berpegang kepada fahaman Salafi atau Wahabi? Jadi mohon penjelasan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Kita kalau boleh tak mau sebut sangat nama-nama tu. Ya, Salafi, Wahabi apa semua tu kita boleh nak mubahamkan lah. Maksudnya kita tak mau sebutlah nama tu. Cuma dah ditanya, kita jawab lah. Kenapa di Arab Saudi tidak disambut, sedangkan di kita menyambut? Dan saya sebut tadi, beza antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah wal dalalah. Zaman sekarang ni, kalau tengok orang kata kita kata orang yang sambut maulid, orang ni ahli sunnah. Orang yang ahli bid'ah ni, orang ni yang membid'ahkan orang. Yang dia kata orang lain sambut maulid ni bid'ah. Baik, kita katakan di Arab Saudi tak sambut, itu mungkin hak mereka. Mereka tak mau sambut kerana mereka berpegang dengan pandangan setiap yang Nabi tak buat, benda tu bid'ah. Kita katakan bahawa yang Nabi tak buat tidak bermakna benda tu jadi bid'ah. Benda tu jadi haram. Bid'ah bukan hukum, yang pertama kena ingat. Bid'ah bukan hukum. Hukum ada 5 Wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 tu je dalam kitab usul fiqh sebut. Jadi bila ada 5 je hukum, jangan tambah satu lagi hukum jadi bid'ah pula. Orang tanya apa hukum menyambut maulid? Bid'ah. Tu nampak sangat kata ustaz tu tak apa nak cerdik. Sebab bid'ah bukan hukum. Bid'ah ni satu perbuatan yang dilakukan yang tidak ada misal sebelumnya. Maksudnya tidak pernah dibuat sebelumnya. Okey, kalau kita katakan maulid tidak pernah dibuat pada zaman Nabi. Okey, kita katakan benda ni bid'ah. Bid'ah ni sama kena bincang pula. Bid'ah ni sama ada benda ni baik ataupun tidak. Sebab bid'ah ada 2, kata ulama-ulama. Bid'ah ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi berkumpul mengingati tentang Nabi SAW. Adakah benda ni ada asal dalam syarak? Ada sunnah, ada dalil tak dalam syarak menceritakan bahawa membenarkan melakukan sambutan Maulidur Rasul? Maka para ulama, boleh dikatakan sebagai jumhur para ulama ahli sunnah wal jamaah, mengatakan bahawa perkara ni adalah harus. Dan kebanyakan ulama juga mengatakan bahawa perkara ni sunnah, menyambut Maulidur Rasul. Sebagian kata harus. Harus maksudnya kalau tak buat pun tak apa. Tapi kita kata zaman lah ni jadi sunnah. Boleh kena jawab. Kenapa? Kerana orang dah makin tinggalkan sunnah Nabi SAW. Maka sunnah kita buat majlis tersebut untuk kita mengingati Nabi SAW. Kalau orang kata lagi kepada kita, kenapa nak sambut maulid? Nabi tak pernah buat. Kalau benda ni baik, sudah tentu Nabi buat. Kita kata tak semua benda baik Nabi sempat buat. Nabi cuma tinggalkan asal.
Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi katakan, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang buat benda yang baru dalam agama kami, ma laysa minhu, yang tidak ada asal dalam agama, fahuwa raddun. Jangan lupa perkataan ma laysa minhu tu. Ramai orang terlupa yang tu. Dia duk ingat Nabi sebut, man ahdasa fi amrina hadha fahuwa raddun. Siapa buat benda baru ditolak. Sedangkan Nabi sebut, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu, yang tidak ada asal dalam agama. Maksud tidak ada kebaikan. Yang mana tidak ada dalam syarak mengatakan bahawa perkara itu boleh untuk dibuat. Kalaupun tidak dibuat pada zaman Nabi, maka benda tu ditolak. Sekarang ni ada asal dalam agama berkumpul mengingati Nabi SAW. Ia ada dalam syarak, dalam Al-Quran tu sebut. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka gembiralah kamu dengan rahmat yang Allah Ta'ala beri. Kata ulama, rahmat dari Nabi SAW. Maka kita patut gembira. Jadi ayat Quran dah sebut benda tu. Dan kemudian, kalau kita katakan Nabi tak pernah buat, benda tu jadi haram. Habis tu, Quran mana pernah dikumpul zaman Nabi? Dikumpul pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan zaman Sayyidina Umar. Adakah benda tu jadi haram? Bid'ah dalalah. Itu yang difahami oleh Sayyidina Abu Bakar pada permulaan. Sayyidina Abu Bakar kata ni Nabi tak pernah buat ni. Dan Nabi tak pernah buat, jadi aku tak pernah ni buat. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar bagi faham balik kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata ini ada kebaikan. Kalau kita tak buat, dia akan jadi masalah kepada orang. Orang akan datang, dia tak tahu macam mana nak baca Al-Quran nanti. Ikut susunan. Maka ketika sebut, Sayyidina Abu Bakar pun rasa tenang hati. Kenapa? Baru dia teringat kaedah yang ulama sebut, yang Nabi sebut dalam hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang tidak ada asal dalam agama. Yang tu baru ditolak. Jadi kalau kita faham yang tu, insya-Allah tak ada masalah. Kalau faham elok-elok hadis Nabi, jelas, senang jawapannya. Yang Nabi tak buat tidak bermakna benda tu haram. Banyak benda Nabi tak buat. Contoh, satu hari seorang sahabat semayang belakang Rasulullah. Ramai-ramai semayang belakang Rasulullah. Semayang bila tengah semayang, bila sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sahabat belakang sebut, Rabbana walakal hamd, hamdan tayyiban mubarakan fih. Sahabat tambah belakang, mil as-samawati wa mil al-ard ila akhiri al-hadith. Disebutkan kalam tu, sebut doa tadi. Habis semayang, Nabi berpaling ke belakang. Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi? Siapa yang tambah tadi ni? Apa maksudnya? Maksudnya Nabi tak pernah buat. Sebelum tu Nabi tak pernah buat. Sahabat tu buat dulu. Lepas tu Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Maka sahabat semua pakat tak mengaku. Dah takut lagi. Dah kena bid'ah lagi, tolak lah. Jadi dia pun diam. Semua pakat diam. Maka Nabi pun sambung perkataan Nabi. Nabi kata apa? Tadi aku melihat, ketika seorang tadi baca perkataan tersebut, doa tadi, 30 malaikat lebih berpusu-pusu menulis pahala perkara tersebut. Sahabat terus kat tangan. Aku mengaku terus waktu tu. Kata dia yang buat. Nampak tak? Apa maksud dia? Ramai orang kata kat kita, kalau macam tu Ustaz, dia kata yang tu tadi ni Nabi ada. Zaman tu Nabi ada. Nabi boleh hebat. Kata benda tu ada. Benda tu diterima oleh Allah. Jadi zaman lah Nabi tak ada. Kita tahu mana kita kumpul buat maulid ni, Nabi Allah Ta'ala terima. Dia kata gitu. Kita jawab balik jawab. Kita kata baca elok-elok hadis tersebut. Hadis tu bukan Nabi nak habaq kata Allah Ta'ala terima dengan perbuatan Nabi, dengan perkataan Nabi. Nabi cuma nak bagi tahu. Kata Allah dah terima sebelum Nabi habaq. Boleh faham? Itu yang penting. Apa yang penting? Nabi cuma bagi tahu je. Perkara ghaibiyat yang sahabat tak nampak. Cuma Nabi nak bagi tahu, kata apa? Kamu buat tadi, Allah dah terima dah. Aku cuma habaq ni. Bukan Nabi kata, ni aku nak habaq ni, amalan kamu diterima. Dengan syarat aku bagi tahu. Aku bagi tahu ni, kalau terima terus amalan kamu. Tak. Malaikat dah berebut tulis sebelum Nabi bagi tahu. Tengah semayang. Boleh faham? Jadi maksudnya bukan bermakna benda yang Nabi tinggal, benda tu jadi haram. Takbir ketika hari raya dalam suk, dalam pasar. Siapa yang mula buat perkara ni? Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Dua orang mereka berlari-lari ke dalam suk untuk nak bertakbir. Dalam Sahih Bukhari cerita. Nabi suruh tak? Nabi tak suruh. Bid'ah tak? Bid'ah. Nabi tak suruh. Nabi tak buat. Tapi mereka buat. Nabi larang tak? Nabi tak larang. Tala'al badru alaina. Waktu Nabi sampai, para wanita pakat pegang kompak menyambut Nabi. Nabi larang tak? Sebut tala'al badru alaina min saniliyatil wada'i. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sebut perkataan sebut. Bergembira dengan kehadiran Nabi SAW. Ada Nabi larang. Nabi kata ni bid'ah ni orang tak nak buat. Nabi tak kata apa-apa. Dari kata sahabat lebih memahami pada kita. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Bilal bin Rabah. Kata Nabi, ketika mana Isra' dan Mi'raj, aku mendengar bunyi tapak kaki kamu di syurga.
Apa yang kamu buat wahai Bilal? Amalan apa yang kamu buat sampai kamu ni tapak kaki dah dengar dah di syurga? Kamu tak masuk lagi, tapak kaki dah bunyi dah. Jadi kata Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, aku pikir-pikir balik, tak ada lah satu amalan pun yang aku rasa yang lebih aku buat, melainkan setiap kali aku berwuduk, aku akan sembahyang 2 rakaat selepas wuduk. Yang tu Nabi buat tak benda tu? Nabi tak buat. Sayyidina Bilal yang mula-mula buat. Sayyidina Khabab ibn al-Arat, orang pertama yang menunaikan 2 solat sunat qatl, solat sunat bunuh. Sebelum dibunuh, disunatkan kita semayang 2 rakaat. Orang kalau nak kena pancung, maka sunat dia semayang 2 rakaat, lepas tu pancung. Bukan hak nak tukang pancung tu semayang, hak orang nak mati tu semayang. Orang yang nak kena gantung, hukuman gantung, dia mengedar dadah, lepas tu duduk dalam penjara lama, nak bicara, lepas tu insaf. Kemudian elok nak kena gantung, sunat dia semayang 2 rakaat dulu sebelum digantung. Lepas tu sunatkan semayang. Siapa yang mula semayang sunat qatl ni? Sayyidina Khabab ibn al-Arat. Dia tanya kat Nabi tak, benda ni boleh ke tak? Tak tanya pun. Tapi dia faham dengan usul yang syarak letak, benda yang baik boleh buat. Waf'alul khairat, dalam Quran sebut waf'alul khairat, faf'alul khairat, buatlah benda yang baik banyak-banyak. Antara benda baik semayang. Tapi bukanlah duk buat benda baru. Bukan duk buat benda baru tambah rakaat semayang jadi pelik pula. Rokok dulu, sujud dulu baru rokok. Nampak tak? Memang dalam agama dulu, ajaran dulu disebut oleh para ulama, antaranya para mufassirin sebut, dalam Quran disebut berkenaan dengan Sayyidatina Maryam. Maryam bila mana semayang, dalam Quran Allah Ta'ala sebut warku'i wasjudi summasjudi warku'i. Kemudian sujud dan rokoklah kamu wahai Maryam. Ayat sebut kepada Sayyidina Maryam. Dalil kata apa? Para ulama kata zaman dulu semayang orang dulu beza dengan kita. Orang dulu dia semayang sujud dulu, lepas tu baru rokok. Dalam tafsir sebut gitu. Cuma yang kuatnya semayang macam kita. Cuma pandangan pada ulama sama beza tu. Cuma kita katakan faham elok lah. Jadi orang yang jawab kata benda ni bid'ah, yang di Arab Saudi tak buat tadi, hanya dengan berdalilkan kata benda ni bid'ah, kita katakan bahawa tidaklah menjadi dalil yang besar. Kalau Arab Saudi tak buat, kita pun tak payah nak buat. Sebab kita ni Nabi tak suruh ikut Arab Saudi, Nabi suruh ikut ulama. Boleh tak? Sebab apa dalam Quran Allah Ta'ala sebut was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang alim kalau kamu tak tahu. Bukannya was'alu Saudi in kuntum la ta'lamun. Tanyalah Saudi kalau kamu tak tahu. Boleh faham tak? Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Okey, ada lagi. Ada 10 soalan. Oh ya. Soalan sampai 20 minit je. Okey. Soalan kedua. Bagaimana strategi peperangan Mu'tah dan sejarah akan bergudang? Jadi apa kaitan dengan fenomena 2012? Apakah yang perlu difikirkan oleh umat Islam atau kita perlu menjaga diri sendiri dan kita sahaja? Ulang balik je, soalan tu payah sangat tu. Ulang balik. InsyaAllah. Bagaimana strategi peperangan Mu'tah dengan mendalam? Boleh Ustaz ceritakan? Dan apa kaitan dengan fenomena 2012? Mengenai konspirasi 2012 semua tu? Ya. Dan apa yang perlu difikirkan oleh umat Islam? Ya. Atau kita cuma perlu menjaga diri sendiri dari keluarga sahaja? Mu'tah ni soalan Khalid Al-Walid. off topic juga. Baik. Yang pertama Sayyidina Khalid Al-Walid dalam peperangan Mu'tah kan. Yang terlibat dalam perang Mu'tah Sayyidina Khalid kan. Ingat? Kan Khalid kan? Pengurusi tahu tak? Tak tahu. Oh, benar dia tahu. Kalau tak silap saya Sayyidina Khalid Al-Walid nah. Ustaz, depa tengok tak dalam kitab. Lah ni apa ni kita tanya dulu konspirasi tu. Perang Mu'tah tu kita tinggal sat. Strategi dan kemudian 2012 ni dia kata akan berlaku kiamat kan? Yang daripada konspirasi pok Yahudi kata akan berlaku kiamat dan sebagainya. Hakikatnya kiamat kita tidak akan pasti bila akan berlaku. Cuma perancangan daripada pok Yahudi dan Kristian ni memang Nabi dah sebut lama dah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pun Nabi sebut la tattabi'anna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta daqala ala juhri dabbin. Nabi kata akan masuk ke dalam satu masa akan datang, akhir masa nanti kamu akan mengikut
Sanadal ladzina min qablikum. Sunnah orang-orang yang terdahulu daripada kamu, daripada kalangan kamu akan ikut sedikit demi sedikit. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana berlakunya kamu ikut sedikit demi sedikit tu, kamu akan masuk mengikut mereka, walaupun pok ni yang kamu ikut ni masuk dalam lubang dok sekalipun, kamu akan ikut masuk. Maka para sahabat bertanya, ayahudiyun humu wan nasrani, mereka ni adakah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi kata, waman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani yang kamu akan ikut? Maksudnya pahaman-pahaman tu akan tersebar dan kamu akan ikut. Maksudnya Nabi dah sebut dalam lama dah. Maksudnya kita akan ikut dari segi cara pemikiran mereka dan sebagainya. Jadi jangan terpengaruh dengan teori 2012 lah apa semua sekali itu. Yang penting kita beriman dulu pada mereka. Kita tahu kiamat akan berlaku, jadi kita bersedia. Tapi kita bersedia bukan dengan buat kapal atas laut, buat kapal macam mereka buat buat tempat tinggal atas Gunung Everest apa semua kali tu. Kan konspirasi 2012 gitu kan. Hak yang cerita 2012. Hak yang Armageddon kan. Kata meletup dia semua tu. Mereka punya faham gitu. Mereka bersedia dengan kata mereka boleh lawan dengan Allah, boleh duduk kat tempat-tempat untuk nak selamatkan diri. Jadi kita jangan terpengaruh dengan perkara tersebut. Kita lebih dahulu beriman dengan hari kiamat berbanding dengan mereka. Dan para ulama menyebut dalam kitab mereka, dalam kitab-kitab berkenaan dengan hari kiamat, kiamat tidak akan ditemui oleh orang-orang yang beriman pada Allah Taala. Orang beriman akan mati sebelum kiamat berlaku. Akan datang, kalau ada pun waktu tu kiamat dalam berapa lama selepas tu akan berlaku, Allah Taala akan datangkan angin ahmar, akan matikan semua orang yang ada ketika tersebut yang beriman. Yang hanya ada orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Maka orang-orang ni lah yang akan melihat kiamat yang mereka tak percaya tu. Jadi yang akan melihat kiamat siapa dia? Bukan orang beriman. Jadi kita doa kepada Allah, moga Allah Taala tidak benarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Taala. Moga-moga jadi gitulah. Baik. Dalam perang ni siapa dia yang terlibat? Dalam peperangan Mu'tah? 3 orang. 3 orang yang dilantik oleh Nabi SAW. Yang pertama Nabi sebut dalam hadis, bila mana Nabi pesan kepada para sahabat Nabi SAW untuk pergi ke peperangan Mu'tah. Kalau Ghazwatul Mu'tah ni Nabi tak ikut, kalau tak salah saya. Nabi tak ikut dalam peperangan ni. Yang hanya ikut waktu ni Nabi dah nak wafat dah. Nabi dah hampir wafat pada ketika ni. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berpatah balik daripada tengah jalan ketika tahu kata Nabi dalam keadaan nazak. Dan mereka semua patah balik ke belakang. Kemudian Nabi panggil Sayyidina Zaid untuk Sayyidina Usamah waktu tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina balik kepada bab. Nabi pesan kepada para sahabat. Bila mana dalam peperangan ni Nabi kata, akhadhar rayata Zaidun fa usiba summa akhadhar rayah Ja'far fa usiba summa akhadhar rayah Ibnu Rawahah. Kemudian Nabi kata apa? Akan mengambil rayah, bendera perang ni akan dipegang oleh Zaid. Kalau dia kena masalah, kalau dia ada masalah dalam kalau dia tertewas pada ketika tersebut, maka yang akan menggantikan dia adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, pedang dia berat 900 kg. Dan hebat orang dia besar. Tu tinggi 3 meter. Pedang dia saja pandang 1.4 meter. 1.4 meter pedang. 141 cm. Baik, yang ketiga Nabi kata, kalau kata dah tewas juga Ja'far, maka ganti kepada Ibnu Rawahah. Kalau Ibnu Rawahah juga akan tertewas, maka waktu tu akan mengambil hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah. Maka akan mengambil pedang ini, orang panggil apa? Bendera ini, orang yang mana digelar oleh Allah Ta'ala sebagai sayfun. Sayfullahil maslul. Pedang Allah yang terhunus. Pedang-pedang di antara pedang Allah. Hatta fatahallahu alaihim. Sehingga Allah Ta'ala akan memberikan pembebasan kepada mereka. Pembukaan kepada mereka. Ini para sahabat Nabi SAW. Jadi apa maksud dalam hadis ni? Yang pertama, nak beritahu kepada kita kelebihan Nabi SAW. Nabi mengetahui perkara gaib. Maksud Nabi tahu kata Zaid akan mati.
Ibnu Rawahah akan mati. Dan juga Sayyidina Ja'far juga akan syahid dalam peperangan tersebut. Nah, dan akan diambil pedang bendera tersebut daripada Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Cuma hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang kita boleh ambil daripada peperangan ni? Yang pertama, strategi yang Nabi letakkan. Nabi letakkan orang yang Nabi rasa mampu, dan kemudian Nabi terus letakkan siapa yang akan menggantikannya. Jarang dalam peperangan Nabi letak gitu. Nah, dan peperangan ni mungkin peperangan terlalu sengit. Jadi Nabi dah beritahu kalau orang ni jatuh, maka ganti orang ni. Kalau orang yang kedua jatuh, maka ganti orang yang ketiga. Kalau ganti orang yang ketiga pun jatuh juga, maka kamu boleh pilih. Dalam hadis lain, kamu pilihlah siapa-siapa yang kamu rasa layak. Dan dalam hadis yang seterusnya yang kita baca tadi, hatta akhadar rayata sayfun min suyufillah. Sehinggalah orang yang akan mengambil pedang bendera tersebut adalah orang yang digelar oleh Allah Ta'ala sebagai pedang yang terhunus sisi Allah Ta'ala. Baik, dalam peperangan ni Sayyidina Khalid Al-Walid menggunakan kebijaksanaan dia dalam peperangan. Waktu tu dah kacau merbah, kacau bilau. Maka Sayyidina Khalid bin Al-Walid mengikat bunting pasir dalam guni, diikat kepada ekor kuda. Banyak-banyak. Para sahabat tak ramai waktu tu, jadi dah ada ramai yang terbunuh. Maka Sayyidina Khalid Al-Walid ikat di ekor kuda. Kemudian lari kuda tadi lari dalam keadaan bersilang. Lari kuda daripada kiri dan kanan, lari dalam keadaan bersilang. Kemudian bila kuda tarik bunting pasir yang besar, dalam pasir diletakkan dalam guni, maka diikat pula pada ekor kuda. Bila kuda tarik, orang tengah padang pasir, jadi pasir tu akan terbang. Nah, bila terbang besar, nampak macam ramai orang waktu tersebut. Jadi satu psikologi kepada pihak musuh untuk nak lawan. Tu antara strategi lah yang kita ingat dalam peperangan tersebut. Dalam peperangan Mu'tah, tu antara strategi yang disebutkan oleh para ulama. Lebih-lebih buka lah kitab sejarah. Buka cari baca balik berkenaan dengan Ghazwatu Mu'tah. Dan tu diceritakan. Cuma ada orang komplain kepada Sayyidina Khalid Al-Walid sebab Khalid Al-Walid berpatah balik ke bumi Madinah. Saya minta maaf, bukan peperangan Mu'tah selepas tu Nabi wafat. Ada peperangan lain, bukan Mu'tah. Sebab bila Sayyidina Khalid Al-Walid balik ke Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang musyrikin dan munafik pakat kutuk Sayyidina Khalid. Kata penakut lari daripada perang. Maka Nabi jawab balik, mereka bukan lari, mereka bersedia untuk pergi semula. Mereka balik dengan strategi, bukan lari daripada medan perang. Maksudnya, tidak ada istilah dalam umat Islam lari daripada medan perang. Tapi berundur untuk mengatur strategi, itu tak ada masalah. Berundur tak ada masalah. Jangan lari. Lari tak boleh. Dia bukan lari, dia berundur. Undur untuk apa? Untuk atur strategi balik. Yang tu tidak ada masalah. Tu antara hukum yang boleh dikeluarkan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ada lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan, bagaimana untuk menanam rasa cinta kepada Rasulullah supaya lahir dalam tindakan, khususnya kepada anak-anak kecil dan remaja? Wallahu a'lam. Baik, macam mana kita nak tambahkan rasa cinta kepada Rasulullah melalui tindakan dan amalan? Yang pertama, kata Nabi SAW, tunjukkan akhlak yang baik kepada kanak-kanak kecil. Dan banyakkan terang berkenaan dengan Nabi SAW. Itu antara tarbiyah kepada kanak-kanak. Banyakkan cerita berkenaan dengan Rasulullah. Sebab tu bila kita azan yang pertama dalam telinga kanak-kanak tu dah tarbiyah dah sebenarnya. Kita azan dah sebut nama Nabi SAW. Masukkan perkataan Allah dan Muhammad yang pertama dalam dada dia. Jadi, yang pertama kita katakan kanak-kanak banyakkan cerita berkenaan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Cerita berkenaan dengan sahabat Nabi. Daripada cerita benda mengarut-mengarut, budak nak tidur, dibuka kitab Mickey Mouse, Rapunzel, rambut panjang. Daripada cerita Snow White, daripada buka cerita-cerita itu, lebih baik banyakkan cerita berkenaan dengan Rasulullah SAW. Itu antara cara dia. Yang kedua, ibu bapa kena tunjukkan contoh yang terbaik. Ini yang Nabi buat. Dan kalau kata tak ni pun, kita banyakkan tunjuk. Macam orang tua-tua kita sebut, bila mana tengok ada buat benda tak elok, ni Nabi marah ni. Jadi budak tu secara automatik dia akan tertanya-tanya siapa Nabi tu. Dia akan tanya sebab budak suka bertanya. Budak ni paling banyak bertanya. Jadi ibu bapa kena ambil perhatian. Biarkan pertanyaan-pertanyaan dia tu pertanyaan yang wajib, pertanyaan yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Itu bertanya berkenaan dengan Rasulullah dan sebagainya. Jadi tanya, bila dia nak tipu, kalau dia tipu, kata jangan tipu, Nabi marah.
Nabi kita marah, tipu tak boleh, haram, berdosa. Gitu. Dia tanya pula haram tu apa dia? Jam. Dan dia orang jawab pula. Yang penting kita banyakkan cerita berkenaan dengan Rasulullah SAW. Banyakkan tunjuk contoh yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil akhlak Rasulullah dengan kanak-kanak macam mana. Tengok balik Rasulullah berakhlak dengan kanak-kanak macam mana. Seperti hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Imam Tirmidzi, bila mana Nabi berlawak dengan seorang budak. Nabi kata apa? Nabi kata, Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Apa yang kamu buat pada burung kamu? Burung betul, bukan burung dia. Burung betul. Jadi burung tu, Aba Umair main burung tu sampai mati. Lepas tu dia sedih sebab burung dia mati. Jadi bila burung dia mati, maka Sayyidina Rasul SAW melawak dengan dia. Apa yang jadi kat burung hang ni sampai mati apa semua sekali kan. Jadi Nabi melawak dengan kanak-kanak. Jadi itu pun antara contoh macam mana nak terapkan akhlak Nabi SAW dengan kanak-kanak. Banyakkan bagi hadiah kepada mereka. Itu pun akhlak Nabi SAW. Dan terang, ni hadiah ni Nabi suka bagi hadiah kepada kanak-kanak. Lepas tu baru terang bab Rasulullah SAW. Itu antara cara dia, terapkan cerita berkenaan Rasulullah SAW. Wallahu'alam. Ada lagi? InsyaAllah ada lagi. Okay, insyaAllah soalan ketiga. Saya confused dengan sahabat-sahabat minum darah dan ambil peluang Nabi. Kod-kod Ustaz boleh nyatakan sumber dari kitab mana? Dan macam confusing orang Islam dengan orang bukan Islam buat macam tu. Baik. Nanti insyaAllah boleh Ustaz tekan kitab mana? Yang pertama, jangan confuse. Itu yang pertama. Sahabat minum darah Nabi, sahabat minum air kencing Nabi, jangan confuse yang pertama. Kenapa jangan confuse? Kita confuse sebab kita akan anggap kata Nabi ni sama dengan kita. Lepas tu kita confuse. Yang pertama, elakkan daripada confuse sebab apa? Kita kata Nabi tak sama dengan kita. Tu yang pertama. Kita bila kita fikir, contoh kalau saya lah, saya ni tiba-tiba saya kata ada orang minum darah saya. Lepas tu saya kata kat orang tu, kamu masuk syurga. Kalau saya kata gitu, memanglah orang kata confuse apa? Siapa dia punya martabat dia? Dia siapa? Jadi kita kata kita confuse sebab apa? Sebab orang tu sama dengan kita.